Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Untuk video kali ni kita nak tunjuk decoration raya. Sebelum tu kita nak mengucapkan selamat hari raya dan selamat menyambut puasa di pengakhiran Ramadan ni. Hari ni 23 Ramadan. Jom kita pergi tengok hiasan office setiap tim. Jom kita pergi tengok. Okay, first kali kita tengok decoration di lobi pejabat. Simple. Ni hamper Aidilfitri untuk staff-staff. Ada lagi ni. Okay, ni lobi pejabat. Jadi jom kita terjah setiap tim. Kita tengok macam mana kemeriahan Aidilfitri 2025. Okay, kita tengok. Siap ada R&R Tashengo. Kawasan rehat SPA. Hentian belah SPA. Ni jalan raya masuk ke SPA. Hai. Datang melawat ke kampung SPA. Okay, ni decoration tim SPA. Okay, kita jalan-jalan tengok tim Matuk NCIMB. Semangat hiasan Kazal. Okay, ni decoration dekat tengah. Ni bantal dalam ni. Tengok siap ada ni apa? Lapik kaki. Selamat Hari Raya. Siap ada banner je. Lampu ketupat. Okay, sekarang kita pergi ke tim Maybank. Meriah gantung-gantung. Oh. Buat tingkap. Tengok ni tengah. Apa ni? Raya apa ni? Oh, raya glamour. Tengok klasik. Kain sarung Kak Anis ni. Kita nak ambil gambar ni. Apa tu? Oh, banyak dekor dia. Wah, selamat Hari Raya. Ni tim paling apa? Paling perform. Tengok siap ada selendang masing-masing. Jom kita tengok tim bawah pula. Bye. Ni ada signboard. Pulut panggang, nasi impit, air oren. Okay, selamat datang ke tim level 2. Jom kita pergi tengok. Tim level 2 dengan nama kampungnya Kampung Kaloi. Ni sedikit hiasan Kampung Kaloi tu sebab ada kaloi. Tengok kaloi memang ada. Jadi ni decoration pintu gerbang dia.
lemang, ketupat. Ni ada hiasan tengkolok dan batik. Ni ikan kaloi. Penghuni rumah kaloi. Okey, ni decoration di office saya. Jadi macam mana decoration dekat office korang? Boleh komen dekat bawah. Selamat Hari Raya.